ride dengan GV. So first ride dengan GV, so kita excited kenal abang-abang rider yang baru. Motor pun cantik-cantik. Tengok. Besar-besar motornya. Kita je motor Kapcai. So next week siapa yang nak join je, terbuka. Asalkan korang beli produk GV, okay? Jom, tour. Masuk YouTube. Korang ikut sekali ke nanti? Oh, okey. Berjumpa peminat. Tapi dia tak subscribe lagi. Tekan subscribe. Tak apa. Ni nak masuk YouTube tau. Yeay. Tengok motor handsome. Motor handsome beratur. Tangilah kenal kawan baru. Jom para riders yang join kita punya Mega Anthem hari ni. Okay, so ni ada daya of Mega Anthem. So thank you kepada semua yang dah participate hari ni. Thank you yang banyak support TV selama mungkin dah berapa tahun dah dengan Mega Anthem ni. Thank you so much. Okay, aku tak boleh keluar. Petronas Bentong. Lihat jap. Si minyak. Ni air sejuk ke? Wow, air manis. Pergi makan. Dah minum dulu, rehat. Makanan dah sampai. Makan apa tu? Nasi tomato. Tomato. Bau sampai ke sini baunya. Makan pun tema merah. GV.
Cekodok sardin. Okey lah. Janji ada. Buat puduk-puduk petang. Adalah nak dikunyah-kunyah. Tak panas-panas. Kami pergi yang grup skuter tu pergi. Mamam malam, mamam. Jemput makan. Lambat. Jam, lambat. Kak Lisa. Malah lah aku pun. Lagi best. Sejuk-sejuk lagi. Tak payah pasang kemah kan. Cerita gebang. Sit je. Kalau tilam je best. Bukan macam Obat nyamuk jangan dilupa. di kandang pun dekat, surau pun dekat. Hujan. Lari kemah. Wait. Baju. Selamatkan baju. Di alam bunian. Lain. Betul, tapi itulah kalau dia menyeramkan. Orang sini sarapan apa je? Sarapan ni lah. Ni apa roti sosis Ni dulu. Kita ayak dah. Ni nasi lemak. Itu nasi belau, ini Oh, nasi pun dah ada. Ini apa? Itu dah Kosong. habis. Habis. Dah habis tu je yang tinggal. Problem. Kadang motor. Problem agaknya. Oh, minyak saja. Minyak cepat. Penuh dia isi motor setengah saja. Ini kita sila jemput. Saya beli tadi. Sepuluh orang kampung. Kita makan. Best ah? Mana pilih pot? Tenang. Laru jiwa. Satu bantai. Lambu, tim lambu. Game ni namanya basketball. Okey, game dia mudah saja. Okey, saya akan ada satu thrower iaitu Okay, fokus. Baik. Kau jangan
Buah misteri petai. Mana buah yang jantung ah? Bekas buahnya. Ui. Ui. Ada nyambatan. Cemas je nak mandi tapi tu lah baju. Nanti kena pakai. Ramai-ramai. Mana yang kalah tu umpannya sungai? Okay. Kampung orang asli pos Buntu saya macam mana nak naik jambatan ni Berlubang. Cantik. Okay. Try sekejap. Mana nanti sangkut. Tahu tak apa? Aku nak tengok macam ni dia lalu. Uish, belajar. Ada lubang tu Dia buat muatan hebat lah. Terbaik. Buat malu je. Goyang ni berlubang. Tak boleh berhenti kan? Berhenti sengit habis. Tu lah saya cakap ni kalau orang asli je kental ni. Oh, kau ambil video aku Video abang. Mai sini. Mari bang. Kau video kau nak jalan situ. Oh, dia punya pantang larang masuk hutan. Pantang larang masuk hutan kena bagi bunga-bunga macam tu. Tak adalah bagi rumput-rumput macam daun-daun je. Untuk perjalanan kita macam tak ada gangguan apalah. Contoh macam kita sesat ke macam tu lah. Sebab dia sebenarnya dia dekat sepadan je. Ni depan cakap. Wartawan dekat sepadan kan ada Batu Gajah tu. Sepadan Perak dengan sepadan Pahang. Please read your new text. Ada pula kapal terbang lali. Geram lah aku. Dah kamera aku kan. Ni semai okey. Kalau nak pergi jalan kaki rasanya dalam 3 jam. Jauh tu. Memang ada orang terus ke? Tak ada, kita orang tengah interview. Tembus Perak. Singgah. Macam support orang lokal. Mari. Ada ais. Kuih. Dia aku tahu sedap. Ada satu lagi yang kacang. Yang ramah-ramah beratur. Wow. Siapa nak belanja? Abang nak belanja? Kakak. Wah, saya pun nak beratur. Pendek sikit. Wah, beratur adik-adik. Rezeki adik-adik. Banyak telur korang mak. Ni telur banyak Tak nak beli 5 je. Wah, sandwich ke? Okey. Yang penting kita orang tumpang ah. Kita orang tumpang. Ni punya multitasking. Menu apa tu? Tengah hari makan apa? Ayam. Ikan jos. Wow. Jom makan. Oh, sedapnya lauk kali ni. Semua senang makan. Okey tak? Okey. Kita tengok. Ni. Best lah. Kita tengok view dia. Alah, malulah saya. Tengah makan comot. Berantak. Tak ada. Ni ambil orang sebelah tak habis. Habis lah. Lambat. Kiri kan lama buat lalu renjuk. Lembut. Kalau pakai performance okey sikit. Macam semalam pun kita bawa banyak kan. Macam takut-takut je bawa motor. Tak ada. Tu kan. Okey, sonok kan? Oh, masuk Dia, hutan. tapi kan akak rasa kan untuk orang yang bawa motor-motor besar dia kena ada motor kecil satu. Kan? Untuk kapcai. Ha.
pakai tali pek je lah. Lepas bagi putih tadi. Dia dah tebai. Tangan. Okey. Tangan, siap, tangan. Dua bagi Dah lagi. Abuk tu. Okey, tarik. Jadi ini Randy. Tarik. Oh, betul. Relax. Sabar. Kita bagi dia pukul. Salah. Alah. Tarik tali je. Siom. Okey, satu, dua, tiga, push. Aku turun ke pun. 1, 2, 3. Kan? Okay. Tengah sampai. Borong petai. Besar mata dia. Besar weh. Ni dia jual borongnya. Berapa? 50. Kena share kalau nak. Beli ya, saya pergi kat sana. Petai. Mata dia besar. Habis dah tandas bau ni tahulah siapa Ambil mes saya ni. 35. Boleh buat. Ui, kambing ni. Kambing. Okey. Hello. Lambu. Tiba lambu. Tiga. Dua tangan lah kan? Okey, gambar. Okey, 1, 2, 3. Alright. Good morning. Jalan. Tiap-tiap kali dia ada ni. Ini banyak emas. Bye-bye. Tanya ke kapten ni dua menang. Tanya. Bye. Balik. Bye.